kecil saja sebab saya dapat semua gula-gula. Wah, dan saya ada semua gula-gula terbesar di dunia. Lihat saja baldi besar ini. Tapi awak boleh pergi dulu. Jadi, tengok. Okey, saya yakin ia sangat lazat. Oh, memang pun. Saya boleh makan semua gula-gula ini sekaligus. Nampaknya itu bukan semua. Oh. Saya kelihatan sangat lucu. Sekarang saya pula yang ketawa. Baiklah, giliran saya. Oh, saya suka gula-gula ini sangat-sangat. Saya begitu gembira. Oh, betapa lazatnya. Oh ya, tangan saya penuh dengan coklat. Betul. Saya boleh letakkan tangan saya dalam gula-gula dan ia akan dilitupi sepenuhnya dengan gula-gula. Itu memang bijak. Saya penat. Perempuan sebenarnya ia sangat mudah. Oh, hebat. Ia memang senang bila makan gula-gula kecil. Yang ini patut dimakan dengan cara berbeza. Setiap gula-gula sangat besar. Saya tak sabar nak menikmatinya. Oh, itu menakjubkan. Bagaimana dengan berkongsi dengan kawan-kawan anda? Angkat tangan. Ini semua milik saya. Oh, ya. Tak apalah. Saya tahu cara untuk dapatkan gula-gula ini. Seekor rakun terbakar. Bantu saya. Oh, ya. Ya, datang ke sini. Itu sangat bagus. Apa? Di mana semua benda? Maafkan saya, Candy. Saya tak dapat menahan diri. Ia begitu lazat. Betul? Candy! Beri saya lebihan makanan. Terima kasih. Saya kehabisan Lihat sekali lagi. Saya ada lidah. Dan saya ada botol hab-abab ayam besar. Apa? Miley. Ya, hari ini saya paling bertuah. Oh, baiklah. Mari kita ambil rasanya. Dan saya boleh nikmati setiap minitnya. Baiklah. Mungkin setiap saat. Begitu lazat. Oh ya. Nah, sekarang dah selesai. Saya tertanya-tanya jenis gelembung apa yang boleh saya tiup. Oh, seluruh muka saya berbau busuk sekarang. Oh, menjijikkan. Sekarang saya boleh pergi kepada gula-gula getah saya. Saya mahu menikmatinya dan menggembungkan belon terbesar di dunia. Ia sedap. Lihat, saya dapat belon. Tunggu, saya ada idea hebat. Saya boleh buat banyak belon. Mari kita lakukan satu demi satu. Saya akan ikat mereka pada botol. Saya rasa itu akan menjadi hebat. Sungguh cantik. Kiri, akhirnya, Bot. Macam mana saya cuba gula-gula getah ini? Masih menari, saya tak boleh keluarkan. Gadis-gadis, tolong saya. Mari kita balikkan bersama. Betul itu. Saya tak boleh pun memicitnya. Baiklah, oh ini dia. Ini jauh lebih baik. Oh, okey, berhenti. Berhenti. Ya, berjaya. Baiklah, berhenti. Kita akan mengadakan jamuan. Kenapa kamu menjerit? Oh, itu sedikit berlebihan. Dan tidak, kamu cuma cemburu padaku. Aku akan meniupkan gelembung terbesar sekarang. Kamu pun tak pernah terfikirkan tentang ini. Oh, saya akan berhati-hati. Saya sudah cakap. Dan kita semua berbau busuk. Ini menyeronokkan. Apakah ini? Saya tak pernah nampak tembikai sekecil ini. Dan saya ada yang klasik. Mungkin sangat manis. Mana tembikai saya? Saya tak dapat apa-apa. Itu tak adil.
Oh, ada sesuatu terbang. Nampaknya ini tembikai saya. Oh, wow. Jika ia mendarat di tempat yang berbeza, Miley hanya akan tinggal sedikit sahaja. Okey, gadis-gadis, berhenti bercakap. Sudah tiba masanya untuk kita beralih kepada tembikai kita. Mula-mula, kita perlu membuang kulitnya. Dan kemudian kita boleh menikmati isi buahnya. Bagus, mari kita cuba. Ia sempurna. Tetapi ia akan lebih baik jika tiada biji. Kenapa awak buat begitu? Oh, saya tahu awak cemburu dengan saya. Tapi tak kisahlah. Saya akan sampai pada tembikai saya. Tapi macam mana cara nak pecahkan? Saya boleh gunakan seekor kemahiran kucing. karate saya. Hai, saya seekor kucing. Jom lakukannya. Jadi saya berjewi pada tembikai itu. Baiklah, akhirnya saya boleh makan. Saya ada sudut khas untuk keadaan ini. Begitu menggelegar. Sungguh manis dan lazat. Saya suka. Aduh, sakitnya. Saya perlu pecahkan tembikai ini. Tetapi bagaimana caranya? Saya sebenarnya ada idea sedikit. Baiklah, tetapkan pemasa dan cakaplah sendiri. Terima kasih. Hebat! Ia kuat tetapi menarik. Lihat berapa banyak potongan tembikai ada di sini. Cukup untuk semua orang. Ini bukan sandwich, cuma serbuk roti. Tetapi saya ada sandwich penuh. Sophie, kamu tak akan makan sebanyak itu. Itu masalah saya, kawan. Saya tak dapat menikmati sandwich-sandwich ini. Saya memang sangat lapar. Sudah tiba masa untuk makan tengah hari. Oh, tunggu. Saya hampir tertelan pencungkil gigi. Adalah lebih baik untuk mengeluarkannya segera atau ia boleh membawa kepada akibat yang buruk. Itu jauh lebih baik. Mungkin saya akan ikut contoh awak dan saya juga akan segera tarik mereka keluar. Sekarang saya boleh menikmati sandwich dengan selamat. Hai! Kitty, apa yang kamu buat? Selamat tinggal. Oh, saya memang tak akan makan sekarang. Saya dapat sandwich tambahan. Baiklah, sudah masa untuk gergasi saya. Aduh. Bagaimana saya hendak mengambilnya? Terlalu berat. Oh, tidak. Anak kayu-kayu ini masih tidak membantu saya dengan cara apapun. Tapi tunggu, sebenarnya saya boleh menggunakannya. Bukan yang ini, tetapi pedang sebenar. Dan saya akan membahagikan sandwich saya kepada banyak yang lebih kecil. Dan ini dia lidi kayu saya. Oh ya, doakan selera makan saya. Oh, ia sangat sedap. Tetapi ada satu masalah. Saya rasa saya sudah kenyang. Saya rasa saya sudah bertambah berat badan. Jabba the Hutt. Tidak boleh pergi. Apa itu? Mari kita selesaikan sekarang. Wah, dia gemuk. Halo. Mari kita lihat apa yang Julie Anda ada. ada haba-beba biru. Dan Britney. Oh, tidak. Ia adalah lipas yang menjijikkan dalam gula-gula lollipop. Ya ampun. Britney, berhenti. Awak tak boleh lari dari ini. Ini cabaran. Ya ampun. Tapi ada lipas di dalamnya. Dan mungkin ia hidup. Saya sangat takut. Mari cuba sedikit. Ini sangat sedap. Saya suka. Ya, bagus. Baiklah, mari kita lihat apa yang saya ada. Gula-gula getah biru tak mungkin buruk. Apa yang Mari kita coba dan ketahuinya. Wah, tengok betapa panjangnya ya.
Adakah saya makan semuanya? Tak mungkin. Saya ada bunga mawar emas besar dalam mulut saya. Sangat sedap. Adoi. Kau buat belon yang besar. Lihat. Tunggu. Julie, ada lipas betul-betul dalam buih kamu. Oh, kita perlu singkirkan dia. Oh tidak. Adakah dia sudah pergi? Muka saya! Mimpi ngeri saya! Tanggalkan ia! Oh, menjijikkan! Saya dilitupi dengan... Itu pelik. Oh, Julie. Hai! Lihat itu. Gincu dan kilauan. Dan saya ada mata jem marmalat dan taburan. Hebat. Saya nak cuba secepat mungkin. Siapa nak mula dahulu? Okey, pergi Britney. Oh, pelembab bibir babi ini comel sangat. Saya nak cuba. Oh, ia sangat sedap. Mari kita lihat bagaimana ia kelihatan pada bibir saya. Hebat! Saya boleh cium semua orang sekarang. Julie, satu ciuman manis untuk awak. Oh, dan sekarang saya mau cuba taburan manis. Ia kelihatan sangat bagus. Saya boleh bermain dengannya sedikit. Hebat. Dan sekarang, mari kita tuangkan semua taburan ke dalam pinggan. Wow, cantiknya. Dan sekarang, masanya untuk celup bibir kita di dalam sana. Oh, Julie, lihat betapa cantiknya ia. Oh, sangat cantik. Dan sekarang saya boleh makan semuanya. Sedap. Saya suka. Apa yang Julie lakukan? Ayo, cuba gula-gula Anda. Betul, mari cuba. Nampak keren. Saya tidak suka mata saya. Oh ya. Ini datang botol tabur biru. Oh, lihatlah itu. Semuanya ada di dalam pinggan saya sekarang. Celupkan mata kita di sana. Dan mari kita coba. Oh, lihatlah itu. Ini sangat lazat. Ada gelberry di dalam. Saya sayang awak. Luar biasa. Itu sempurna. Sekarang, masa untuk minum gula-gula cair dari tiup. Sedap. Ya, saya suka. Kita boleh teruskan. Apa yang dibawa Kloshawak? Buka ia. Wah, saya ada Mentos. Dan ia sangat besar. Saya nak cuba secepat mungkin. Jom buka. Selamat tinggal. Kami coworker dan naskah Wah, itu sangat menarik. Mentos memang sedap. Oh, Britney, apa yang kamu ada? Wah, topi minuman. Ia sangat cool. Julie, bagaimana kamu suka? Ia kok merah jambu. Saya belum pernah coba ini sebelum ini. Kami letakkannya di sisi. Membuka tin dan likapin hidup dalamnya. Dan ring biaya untuk tujuannya. Ia sebenarnya merah jambu. Sangat menarik. Oh, Julie. Saya suka. Woo. Oh, saya minta maaf. Saya akan minum semuanya sendiri. Betul. Satu idea datang kepada saya. Anda boleh masukkan beberapa Mentos ke dalam mangkuknya. Minuman is wife formula berweeks. Jimmy Julia, lantas pinol reaksi. Ia mati. Oh, ia berbuih begitu banyak. Saya tak boleh berikan ini kepada ibu saya. Julie! Aduh, sekarang Julie saya ditutupi baju. Saya minta maaf. Tapi itu kelakar. Patutkah kita buka dahulu? Bagus. Mari kita lihat. Juicy Drop Candies. Mari kita cuba. Bobby. Keluar
Keluarkan pembungkusannya. Betapa manisnya ini. Saya sangat suka. Sedapnya. Sekarang, mari kita periksa kuali ini. Wah, ada gel masam di sini. Ia sangat masam. Kamu tahu apa? Kita boleh makan gula-gula dan gel pada masa yang sama. Saya akan membuat kek daripada marmalade dan gel masam. Ia pasti sangat sedap. Beberapa lapisan. Hebat. Saya tidak sabar untuk mencobanya. Sedap. Dan ini sangat masam. Sedap. Awak tahu maksud saya. Dia menjijikkan. Julie, yang iwak kirdu? Saya akan cari tahu sekarang. Wah, nampak sangat keren. Perdamaian. Gue. Right there, recorder. Oh, betapa cantiknya. Pano, mari kita coba. Oh, ini sedap. Saya tak boleh tahan untuk membiarkan dia rasa gel masam saya. Saya akan tuangkan di situ. Jangan bagi tahu sesiapa. Mari lihat. Saya rasa itu sudah cukup. Apa ini? Bersih. Oh, muka saya. Oh, saya tak boleh. Kenapa masam sangat? Apa, kawan? Itu seronok. Saya tak sabar nak tahu apa yang kita ada kali ini. Saya ada mainan pop biru. Penutup dan gula-gula kuning. lollipop. Sekarang saya Menarik. Mari cuba krepe awak. Oh, sedap. Tidak. Untuk mencuri serbuk ini, tidaklah tandas. Menjual sebiji krepe. Demajanya. Oh, betapa sedapnya. Saya suka. Britney, kenapa awak tengok saya macam itu? Tengok? Ia sedap. Tetapi... Bagus. Tak mungkin. Anda kena buka. Punyamu? Ayo, Britney. Mari kita lakukan ini. Saya ada chupa chups juga. Lihatlah itu. Ia berbentuk cincin. Itu susah, kawan. Kita berjaya lakukan ini. Terima kasih. Sekarang saya mau coba gel ini. Ia kelihatan hebat, memicit sedikit di atas, dan sekarang masa untuk mencobanya. Wow! Ya, stop! Jangan saya suka. Amat sedap dengan lollipop. Ya dalam. Sudah tiba masanya untuk snack baru. Apa yang kamu ada? Oh, kertas yang boleh dimakan dan gel manis. Mari coba. Julie, mulakan. Oh, cantiknya. Oh. Dan ia manis. Aduh. Sedap. Menipu. Britney, hebat. Coba ya. Betulkah? Cantik dan sangat manis. Menakjubkan. Dan berperisa strawberry. Apa ini? Tunggu, itu kertas yang boleh dimakan. Dan saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya akan cuba. Lihat wajah senyum ini. Dan sekarang, mari kita cuba. Oh, betapa lazatnya. Saya suka. Apa yang patut saya lakukan? Hebat. Saya ada satu idea yang bagus. Saya boleh buat kapal terbang kertas. Lihat betapa hebatnya. Dan ia terbang. Joy Kitchen. Selamat tinggal. Keluar. Saya kehabisan kertas. Tapi saya belum mencobanya. Betulkah? Saya ada idea. Dia boleh berkongsi dengan saya. Dan kita boleh bermain tic-tac-toe dengan gel kita. Siapa menang akan ambil kertas yang boleh dimakan. Wah, ini permainan yang menarik. Jom kita mulakan. Saya
berikan awak kertas saya. Saya satu. Baiklah, mari kita Mari lakukan makan ini. semuanya. Terima kasih. Kay dapat simpan kertas saya. Hello. Yolanda hebat! Bukankah ia hebat? Ya, betul. Siapa yang akan jadi yang pertama? Tunggu. Selamat. Bagaimana? Perempuan. Julie menang. Baik, ia adalah... Sebentar lagi, kita buat sebagai soda atau jus dan gelas yang dibuat daripada marmalade. Saya sedang Mari mencari- kita periksa. Oh, ini sangat sedap. Saya suka. Britney, saya akan tunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Saya ada gelas yang boleh dimakan. Saya boleh tuang jus terus ke dalamnya. Selamat tinggal. Lihat itu. Wah, sedapnya. Tunggu. Sudah masa untuk kamu membuka klosh kamu. Betul. Wow, saya ada gelas jeli juga. Dan karamel meletup. Mari buka bungkusan dan tuang semuanya ke dalam gelas. Untuk menghasilkan buih, saya perlukan sedikit cecair. Julie, berikan saya sedikit. Tolong. Apa? Awak nak curi jus saya? Walaupun awak tahu saya boleh ambilnya. Biar saya tuangkan sendiri. Oh, betapa menariknya. Britney! Simpan. Saya berbahasa sedikit harmoni. Kawan. Apa? Tolong. Baiklah. Tengok itu. Hah. Ikut Satu saya. sterker. Saya tak Mark boleh Terwita memilikinya. Raquels. Bagaimana? Sedapnya. Sekarang saya mahu makan gelas ini. Baik. Saya benar-benar sukakannya, Britney. Ini luar biasa. Ya, memang betul. Terima kasih kerana menonton.